Pernah terfikir tak macam mana pasir boleh beratur cantik je dekat tepi laut? Bukan sebab beli kat Shopee. Bukan. Tapi semua tu datang dari satu proses semula jadi yang dipanggil hakisan pantai. Senang cerita, bila ombak angin dan arus laut dok hentam tebing atau darat yang lembut, lepas tu dia bawa pasir, batu halus, kerikil dan susun balik kat tempat lain. Dari situlah terbentuknya pantai yang kita selalu piknik tu. Proses ni nama dia coastal erosion dan longshore drift. Power kan alam ni. Contoh paling jelas Port Dickson dekat Negeri Sembilan tu. Tahun 2015, kajian tunjuk lebih 10 km dari pantai PD tu dah kena makan oleh laut. Pasir kat sini jenis pasir sederhana. Maksudnya pantai ni memang semula jadi, tapi juga senang nak terhakis kalau kena ombak kuat atau hujan lebat. Disebabkan hakisan makin teruk, pihak berkuasa pasang satu sistem khas kat Batu Lima. Nama dia NEXC Block, gabungan teknik keras macam konkrit. Fungsinya, nak hentikan ombak dari terus kikis pantai dan bantu pasir terkumpul semula. Kira macam pelindung pasir lah. Sekarang, kita ke Pantai Morit kat Banting Selangor. Tempat ni bukan je port lepak hujung minggu, tapi juga lokasi bersejarah masa Perang Dunia Kedua. Tapi sejak 2019, pantai ni pun mula kena hakisan. Ombak makin kuat, air pasar makin besar, terutamanya masa musim tengkujuh. Bila laut naik angin, pantai pun makin mundur ke darat. So, apa tindakan? Kerajaan Selangor dengan JPS bina breakwater, pemecah ombak kat laut, dan seawall, tembok pelindung tepi pantai. Tujuannya, supaya ombak tak terus serang pantai dan kawasan tepi tu tak hilang dalam laut. Akhir sekali, kita singgah kejap kat Pantai Irama, terletak kat Bacok, Kelantan. Pantai ni terbentuk sepenuhnya secara semula jadi. Ombak datang kikis pasir kat satu tempat, lepas tu bila ombak perlahan, pasir pun mendap. Ulang banyak kali, lama-lama jadilah pantai. Tapi realitinya, itu semua hasil kerja ombak yang tak pernah penat. Kadang-kadang ombak kuat gila sampai boleh bentuk batu-batu unik tepi pantai tu. Kesimpulannya, pantai yang cantik ni semuanya hasil kerja alam. Tapi kalau tak dijaga, hakisan boleh jadi terlalu kuat dan rosakkan pantai. Dapat something?